Ketua tunjukkan saudara tual sagu tempat ketua. Yang kemarin ketua video dah lama dah saudara. Hari ni ketua tunjuk lagi tual 12 saudara. Itu pula kadang tu dah kena tebang dah saudara. Alhamdulillah. Dengan pasutnya apa? Tentulah you pasut tambahannya bukan senang nak jadi senang wak. Itu pula kadang tu yuk kita tengok. Hari ni tual 12 saudara. Ini belum kena kerat lagi dah saudara ini belum kerat. Tengok saudara dah kena tandu dah. Alhamdulillah tual 12 muka tengok. Tak pelah panjang dah saudara. Ini yang namanya kalau tual 12 tempat ketua macam inilah saudara. Kalau tempat Miko kalau tual 12 ni macam mana? Itu pula kadang tu saudara ini dia ketua tunjukkan. Ini tual 12 tengok. Dah kena tandu dah saudara ini dah kena tandu kita hitung satu tapi belum berkerat. Masih ditandu di bapak kami, bapak ketua saudara masih ditandu. Ini rumah kebun ketua, kebun tua ketua. Jadi nabang tual sagu ni. Dengan pasutnya apa? Tentulah you pasut tambahannya bukan senang nak senang ini tu. Tual sagu panjang Suai kalau disebut tual sagu 12 memang suai. Memang panjang saudara. Dah nak nyorong dah saudara nyorong dah. Alhamdulillah ketua tunjukkan. Ini dia belum kena kerat satu. Mana padas tu satu, dua. Tiga. Tiga. Empat saudara lima. Enam. 7, 8, 9, 10, 11, 12 saudara 12, tual 12. Kita hitung balik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 saudara. Alhamdulillah tual 12 saudara dengan pasutnya apa? Tentulah you pasut tambahannya bukan senang nak Sarawak. Ini tual 12. Tak pelah panjang dia saudara lagi sana panjang dia lagi tempat penebang tu saudara. Sampai kemari. Suai kalau dia nama tual 12 panjang saudara itu aja informasi hari ni lagi ketua saudara Sekian terima kasih saudara.